Nak pergi daftar nama mana, nak pergi loan tabian mana, untuk nak ambil duit, mari sipir rumah, mari back pergi rumah, bagi orang kurang upaya ataupun orang ada bad kompikan. Salah. Lepas satu lagi, bagi orang tua. Salah. Orang boleh makan duit orang tua ataupun orang hak umur naik puluh naik ke atas. Salah. Jadi, dia ada kerongkan dia tu untuk tolong Fort ni, untuk baiki umur. Ingat molek, untuk baiki umur. Tu. Jadi soalan kata nak pergi daftar nama mana, loan tabian mana tu adalah soalan yang paling banyak sekali. Jadi sebenarnya dalam video tu kita pun sudah royak maklumat lah kata kena pergi mana-mana. Tapi dia mau dengan tak habis sana. Lepas tu malam pula sana kita boleh maklumat baru. Kata hak ni adalah paling mudah bagi kita. Kita rasa paling mudah dah. Tak ada kena pergi mana. Pakai tu cara boleh juga loan tabian SAO. Jadi lagu ni salah. Jadi semalam tu ada saudara kita kira kata pekat tua lah SAO. Jadi dia main tanya kes umur dia tu boleh ke tak? Kes yang lagu mana selesai? Umur dia tu sana jamik ada dah, tapi jamik duduk luar atau susah lah bagi orang cedera, orang tua nak pergi tubik masuk jamik luar ni jadi susah sana. Lalu tu lah saya dia kata kalau nak ambil ngup ni nak ambil duit ni nak masuk dalam kerongkan ni untuk nak buat jamik, buat tanah, buat tandas. Jamik sana dia panggil ni dalam umur kata nak muka mudah lah bagi orang tua ataupun orang cedera, orang pikan yang sana. Nak kemudahan sana. Dia kata boleh tak masuk dalam kerongkan ni. Kita pun tak nak jelas soalan ni. Kita nak suruh dia tu, nak suruh dia tanya sendiri pun nampak lajak, nampak dia tua pekat tu nampak tak kena juga asal. WhatsApp tak kena juga. Lalu tu lah asal kita pun telefon pergi kepada 1300. Dia boleh jawab pen ni asal. Jadi jawab pennya mula-mula kita nak ayat kata loan tabian mana. Loan tabian ni biasanya kita tak tahunya boleh loan tabian di Obota. Obota dan juga Terseban. Dalam tempat kita, 3 wilayah kita ni, kebanyakan 2 ni. Misalnya 2 ni, Obota dan juga Terseban. Lepas tu, Malay tulis maklumat baru, kata tak ada kena pergi di Obota dah, tak ada kena pergi Terseban dia. Kalau nak pergi pun boleh, tapi kata, kalau tak segi rasa susah, boleh juga kita nak daftar nama dengan 1300. Kita kena pergi dia lah. Lepas pada kita tu 1300 tu, kita rakyat dia kata kita nak loan tabian. Nak loan tabian lah. Kayak dia kata kita nak loan tabian berkenaan dengan tolong duit orang cedera ataupun tolong duit orang tua sana. Hak mana kita duduk dalam kumpulan cacat ke ataupun kita duduk dalam kumpulan orang tua ke kayak dia. Lepas pada tu dia nak tanya maklumat kita. Dia nak tanya maklumat kita tu kata kita tu apa ni nama kita, nama umur duk mana dan juga tanya belakalah hak kena crop komun, hak kena goyak apa ni panggil kena maklumat dia lah. Ikutlah apa-apa saja pun tak kira melik bahan cacun kita tu. Jadi semua dia nak tanya kita. Jadi kita nak loan tabian dia ya. Lepas pada tu kita loan tabian sudah dia kata dia nak hantar pergi ikut cangwat. Lepas pada pergi ikut cangwat dah sana dia nak cangwat tu nak hantar orang. Mari besak kata umur kita ni sebenar tak, umur kita ni sepatut boleh tak. Jadi dia kena pelamba, dia kena nilai juga sana. Bukan kata apa ni daftar nama sekaligus, bukan kata boleh berlaku tak sana. Macam-macam dengan duit ebah tu lah sana. Kita yuk toyang kita akik contoh lagu-lagu tu lah sana. Macam-macam tu lah sana. Jadi kita kena daftar nama. Saya mana hak ada hak, patutlah kita daftar nama. Tak kira lah orang ada bab pikan ataupun orang tua sana. Tapi syarat-syarat je nak bisa sana tu pergi dengan habis dulu dalam video ni. Video kita telah pun dah 2-3 himangan sana. Nak dengan habis lah kata dengan jelas kata lepas tu baru nilai kata diri kita ni masuk ke tak dalam syarat-syarat hak dia tak. Tu lagu tu sana. Lepas tu lepas pada tu bila kita loan tabian sudah supaya kita ni loan tabian Pak ya atas cawat ambil sak. Lepas tu kita akan boleh lah sana. Lepas tu duit sana. Duit apa yang nak mari bukan jadi duit 40,000 kot lah sana. Sebenarnya bukan boleh duit dak sana. Tapi dia mari sipek rumah kita. Dia beli barang. Contoh pun kita royak video hak marang sana. Jadinya bila umur kita tu pintu umur rusak, fabung rusak, dia akan beli benda-benda tu lah mari buh di kita. Jadi kita boleh barang sana bukan kita boleh duit. Tapi nak kata jumlah paling tinggi tu 40,000 kot. Bukan kata kita boleh 40,000. Kalau umur kita rusak tak le 5,000 kot. Misalnya pintu. Pintu duk ada 2-3,000 kot, harga naik camlok 2,000 tu, contoh kata saya jadi 5,000 kot. Saya kata boleh 40,000 kot dak lah sana. Jadi saya kena faham molek. Kata mengikut kerusakan umur kita sana. Duit kita boleh ni mengikut kerusakan umur kita. Jelas situ sana. Lepas tu kita ayat saat ni kata bila kita nak baiki tu boleh. Kalau nak mari apa ni kata nak buat mula. Ada setengah orang panggil dia tanya kata dia ada tanah keping. Ada step itulah dia nak ambil ngup ni nak ambil
duit hak ni nak mari wak boleh tak? Jadi tak boleh sana. Hak tu tak ada lagi kerongkan ni, tak ada lagi untuk orang tua dan juga untuk orang cacat sekalipun, tak ada lagi kerongkan berkenaan dengan wak baru umuh. Wak umuh mula tak ada tu. Cuma ke dia ada kerongkan sipek umuh saja sana. Jelas itu ni. Lepas tu dia mau tanya pula lagi, apa ni nak long tabian bila? Jadi kita start pada hari ni, tak ada hari berhenti. Dia kata main mi one since tu. Dia tak ada tak atau hari berhenti kerongkan ni bila-bila. Dia kata ada dah. Sebenarnya kita duduk dengan lama dah kerongkan ni sana. Jadi ya istihar pun hari kita nampak tu dalam minggu 2 minggu ni lah. Lepas tu berkenaan dengan orang cacat tu, orang cacat kat orang tua tak ingat 2 gah himan kan. Jadi ya istihar dalam page hot ni lah, page apa ni kita dapat sini sana. Page ni jadi promo kata, page promo sendiri. Tu jadi soalan-soalan tu kita rasa tak ada lah sana. Lepas tu kita pun jadi sekadar ni lah saya kita nak sampai pada selesai katanya duit ni untuk baki umur dan juga daftar nama tu di Obota ataupun Tesipan dan hak paling mudahnya telefon pergi kepada 1300. Tu bagi maklumat kita. Sekadar selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.